Rombongan tak payahlah. Dah lah, serik lah rombongan. Tak ingat lagi tu? Kita tanah besar. Baguslah kecil. Bismillah, Joyah, Senah, Kijah, Lemah, Seman, Ipah. Beli periuk, beli dulang, beli kuali, betul-betul tidak. Sampai saya tak dapat duduk tasik, duduk dalam periuk. Tak ingat? Kau dalam periuk? Lagi lain. Ayah dia. Apa kata kalau kita buat potluck? Tak masalah ni potluck ni hidup lagi dia. Sehari. Potluck tu bukan nama orang. Siapa? Cakap tu dia kali fikir. Kenapa dia? Potluck siapa? Bukan okey. Potluck ni. Potluck ni. Macam ni lah. Dia aku macam mana kalau kita buat Family day. rumah terbuka. Rumah terbuka open house. Family day bukan open house. Kalau ada kerja-kerja kosong lah. Jadi I boleh jadi MC. Tak sesuai bila Pak Din mula cakap ayu. Geli saya tengok. MC tu mungkin sesuai. Betul. Ayu. Macam tak duk je. Saya ceritakan pasal background Pak Din. Pak Din pernah buat MC. Pernah buat MC dulu dekat majlis apa ni? Makan malam. Orang balik. Betul tak Pak Din? Tak payah guna dia ni. Saya ada kawan. Nama dia Kunyit. Dia berapa kali buat event. Konsert besar-besar dia pernah buat. Saya rasa dia boleh. Ini tak boleh lah ni. Cakap besar sangat, belagak sangat. Menyampah dia ni.